tak kabel RM28, siapa nak bagi? Hi guys, so hari ni I ada dekat depan kedai kuih raya Jimat, which is dekat sini I dengar semua kuih raya dia murah-murah and keripik dia pun murah-murah. Macam best dia kan? Jom, kita boleh nampak dah. Dalam tu macam banyak je lagi kuih raya. Menarik, jom. Oh my god, my favourite. Keripik pisang RM6 je. Ambil bakul dan letak dalam ni kalau nak. Jadi kalau korang tengok dekat sini, semua keripik dia ni RM5 sahaja. Bukan keripik je. Kalau korang peminat kacang-kacang, dekat sini banyak tau. Memang semua RM10 je. Kita dah masuk kat bahagian kuih raya. Harga dia beza-beza. Konflik madu dia RM16 je. Kalau korang tak nak tart dan nice, jangan risau. Tart Cadbury ada. RM28. Ini paling mahal. Ada mini popia udang. This one cuma RM19. I think kalau kat luar and normal price almost 30-ish lah. Ni semua bahagian kek. Sini ada bahagian dodol. Guys, 2 plastik besar ni RM100. Lebih daripada 5 kuih RM100 je. Memang worth it. Korang kena pergi, okey?